Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wa darajat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, فنوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير ونفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين اللهم آمين. Kita mulakan insya-Allah bacaan daripada daras ataupun kitab yang kita dipilih untuk membacanya, iaitu kitab Syama'il Al-Muhammadiyah yang disusun oleh Imam Tirmizi. Dengan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menumbuhkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akan subur sunnah baginda Rasulullah dan akhlaknya di dalam diri kita, di dalam keluarga kita, kepada anak-anak kita, jiran tetangga kita, masyarakat kita, umat Islam seluruhnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengurniakan cinta ini, Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita dengan baginda Rasulullah nanti pada hari akhirat kelak. Wa ala mana wa aslafana salih wa kulli niyatin salihah jamna fi al-akhirah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang terbaik, dalam majlis yang baik, dalam memperkatakan insan yang terbaik, iaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya diminta untuk mengisi secara bulanan di sini insya-Allah pada minggu yang pertama, minggu yang pertama kalau tak salah. Yang insya-Allah kita akan bahaskan adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang disusun oleh Al-Imam Tirmizi. Dan kitab yang masyhur yang kita juga akan dengar. Dan ia ini adalah merupakan kitab yang menjadi rujukan utama di dalam perihal memperkatakan tentang akhlak, tentang rupa paras baginda Rasulullah SAW. Kitab ini adalah kitab yang paling utama. Dan Al-Imam Tirmizi termasuk di kalangan para salaf, kerana lahirnya pada tahun 209 Hijriah beliau juga adalah merupakan muridnya Imam Al-Bukhari. Baik, ada kulihat seperti mana yang kita juga dididik oleh para ulama kita, yang mana apabila mereka ingin untuk menulis atau mentahqiq sesuatu pelajaran atau membaca sesuatu kitab, maka adabnya adalah dengan kita juga memperkenalkan kepada pengarang atau penyusun kitab itu. Dan inilah sebenarnya merupakan daripada adab
dan cara yang memang diwarisi oleh para ulama kita. Oleh kerana itu, kita dulu tidak pernah dengar para ulama yang kurang adab dengan ulama yang lain, kerana masing-masing kenal dan tahu kemuliaan daripada para ulama itu. Minta maaf, kenapa hari ini adanya orang-orang yang mudah-mudah kurang adab atau kurang hajar kepada para ulama, kerana kurangnya pengetahuan, kurangnya pengenalan kepada para ulama itu sendiri. Maka hari ini, di antara salah satu dari enam musibah yang disenaraikan oleh Dhunnun al-Busri akan menimpa bala dan musibah kepada umat manusia. Salah satu daripada 6 itu adalah apabila adanya orang-orang yang mula menyalahkan para ulama, yang mungkin memang para ulama itu yang namanya manusia, bukan maksum. Adanya di sana mungkin kesilapan, tapi kesilapan mereka itu sangat jarang dan sangat sedikit. Tetapi itulah yang ditonjolkan sehingga merupakan kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang lain. Maka sebenarnya bukanlah ianya menjatuhkan, merendahkan ataupun memusnahkan reputasi kepada ulama itu. Sebenarnya kesan lebih kepada orang yang mengata dan masyarakat ataupun orang-orang yang merendahkan kepada para ulama, sehingga ianya adalah salah satu dari sebab akan diturunkan bala dan kesusahan musibah kepada umat manusia itu sendiri. Maka oleh kerana itu kita mengambil pengajaran daripada perkara-perkara seperti ini, seperti para imam kita, seperti para ulama yang kalau mereka ingin untuk nak menceritakan seperti mana kalau Imam Fuqaha, seperti Imam Nawawi nak mensyarahkan daripada Abu Ishaq Asy-Syirazi, tapi dimulakan dulu Abu Ishaq Asy-Syirazi mengambil daripada mazhab Syafi'i, maka diterangkan siapakah Imam Syafi'i, diceritakan manaqib, biografinya, kelebihannya, guru-gurunya, apakah daripada. Kemudian dicerita pula kepada Abu Ishaq Asy-Syirazi, siapakah dia, sebelum setelah itu baru disyarahkan dan sebagainya. Subhanallah. Sehingga orang-orang yang belajar setelah itu maka akan mengenal bukan kepada yang mensyarahkan, tetapi yang disyarahkan, bahkan sumbernya dikenali. Seperti mana kita hari ini nak membahaskan tentang baginda Rasulullah SAW, tapi kita juga bertanggungjawab untuk nak kenal kepada siapa orang yang berjasa kepada kita, yang mengumpulkan tentang siapakah baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana juga kita mesti juga mengenal kepada para sahabat, dan dengan berkat dan jasa mereka kita kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Yang mereka lihat kepada Nabi, kita tak melihat, tapi jazahumullah khair, kita berterima kasih, mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran besar kepada mereka, kerana dengan sebab mereka kita dapat untuk mengenali kepada Nabi Muhammad SAW, dan juga mereka para muhaddithin yang mengumpul kepada hadis-hadisnya baginda Rasulullah SAW, daripada rupa paras Nabi Muhammad SAW dan akhlak-akhlak terpuji baginda Rasulullah SAW, sehingga hari ini dengan berkat mereka kita dapat lebih dalam mengenali kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Tirmidzi itu disebutkan nama yang sebenarnya digelar sebagai Abu Isa. Biasanya orang Arab ini suka untuk digelarkan dengan gelaran yang diambil bapa kepada fulan. Menjadi satu kebanggaan kepada mereka, tapi bukan untuk dijadikan sombong, tetapi maksudnya kebanggaan sangat disukai, diminati untuk digelar mereka itu sempena anak mereka, khususnya kalau anak lelaki. Nabi kita Muhammad SAW juga digelar sebagai Abul Qasim, kerana anak lelaki Nabi SAW salah seorang yang bernama Al-Qasim. Dan Nabi juga digelar sebagai Abul Qasim. Oleh kerana itu Nabi mengatakan, berilah nama seperti namaku, tetapi jangan memberi gelar seperti gelarku, iaitu Abul Qasim pada zamannya baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu para orang-orang Arab khususnya, mereka sangat suka kalau mereka dipanggil dengan bapa fulan. Oleh kerana itu kita banyak kalau lihat hatta perawi-perawi hadis yang didahulukan dengan gelarannya sebelum namanya. Seperti Al-Imam Ghazali, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, tapi nama gelarannya Abu Hamid.
dinamakan demikian, sempena kepada nama anaknya. Sebab tu orang Arab kalau dia nak tahu nama anak, dia tak tanya anak kamu nama siapa, dia kata kamu ni ayah siapa. Enta Abu Min, maksudnya Abu Man, kamu ayah siapa? Anak Abu Abdullah, saya ayah kepada Abdullah. Dan nama anaknya Abdullah. Maksud saya nama anak Abdullah, maknanya gelarannya Abu Abdullah. Kalau nama fulan anaknya itu Muhammad, Abu Muhammad. Kata orang-orang Arab dia suka untuk diberikan gelaran kunyah dengan nama anaknya. Ya? Jadi Imam At-Tirmidzi anaknya Nabi Isa, diambil nama Isa itu sebenarnya nama ayahnya. Ya, dinamakan anaknya itu Isa, sebenarnya nama ayahnya. Sebab nama sebenarnya adalah Muhammad bin Isa, ya, bin Sawra bin Musa bin Dhahhak As-Sulami. Itu nama Al-Imam At-Tirmidzi. Namanya Muhammad bin Isa, nama As-Sulami, juga As-Sulami dan juga At-Tirmidzi. Itu adalah merupakan, nanti kita akan bahaskan kenapa dinamakan At-Tirmidzi, kerana nama tempat yang mana beliau lahir dan menetap di sana, iaitu tempat beliau menetap iaitu di Tirmidz, satu wilayah yang dinamakan Tirmidz. Cuma bacaan At-Tirmidzi itu ada beberapa faedah disebutkan. Wa imma dibaca At-Tirmidzi, dibariskan bawah. Kalau dibariskan atas At-Tirmidzi, ada dibariskan depan Al-Tirmidzi. Boleh untuk membaca semua daripada itu. Tapi yang masyhur disebutkan At-Tirmidzi kerana tempat yang dia menetap itu namanya Tirmidz. Tapi boleh dibaca Tirmidzi, boleh dibaca Tirmidzi. Jadi kalau mendengar Imam Tirmidzi, oh, salah ni, tak betul, boleh. Ya. Jadi digelar At-Tirmidzi kalau tempat itu ada tempat beliau menetap, iaitu di Tirmidz. Imam At-Tirmidzi, beliau lahir pada 209 Hijrah di desa Burrah, dan juga beliau meninggal pada tahun 279 Hijrah. Ya, kata. Di antara kitab karangan beliau yang paling masyhur di antaranya adalah kitab Syama'il Muhammadiyah yang kita baca sekarang ini. Dan beliau adalah merupakan digelar sebagai Al-Hafiz. Apa dia maksud Al-Hafiz? Bukannya Hafiz Al-Quran. Dulu-dulu orang kalau baca hafal Quran dia tak gelar Al-Hafiz. Sebab apa? Sebab kebanyakan hafal Quran. Jadi buat madu je kalau nak gelar. Tapi zaman sekarang sebab jarang yang hafal Quran, gelar sebagai Al-Hafiz atau Al-Hafiz. Dulu-dulu yang namanya Al-Hafiz adalah menunjuk tentang menghafal kepada hadis ataupun ahli hadis. Maka digelar sebagai Al-Hafiz, iaitu apabila dia menghafal hadis, baik itu sanad berserta matan, dan memahami kepada hadis dan rijal. Al-rijal hadisnya iaitu sekurang-kurangnya adalah 100,000. Baru digelar Al-Hafiz. Ada lagi yang disebutkan adalah Hujjatul Islam. Seperti Imam Ghazali digelar Hujjatul Islam. Seperti Imam Al-Haddad digelar Hujjatul Islam. Di gelaran-gelaran bukan orang boleh bagi-bagi. Siapa yang mengajar hari ini? Oh, yang mengajar hari ini adalah Al-Hafiz Najmuddin. Jangan main-main, jangan bagi gelaran itu mudah-mudahan. Tak layak diberikan kalau begitu. Al-Muhaddith, jangan main-main untuk bagi gelaran itu pada hari ini mudah untuk nak diletakkan. Title itu dulu setiap daripada gelaran-gelaran itu ada sebabnya dan kelayakannya. Seperti yang disebutkan Al-Alim, itu juga tinggi. Al-Alamah, Allah, ini orang yang betul-betul alim. Bukan sebetulnya kita nak letakkan sesuka-suka kita, tak. Ianya gelaran yang selayaknya diberikan. Seperti mana dunia juga adanya gelaran-gelaran duniawi seperti Tan Sri, Datuk, Datin, yang dianggap layak untuk diberikan.
ataupun daripada kelulusannya, baik itu master atau PhD. Tapi gelaran-gelaran yang diberikan daripada para ulama itu adalah gelaran-gelaran yang cukup mahal dan juga cukup layak untuk diberikan kepada mereka, seperti Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali, iaitu yang menghafal tidak kurang dari 300,000 hadis, baik itu matan beserta sanadnya, dan memahami kepada ilmu hadis. Ada lagi yang namanya Amirul Mukminin di dalam hadis, yang menghafal lebih 500,000 hadis. Seperti contohnya Imam Ahmad bin Hanbal sebutkan sebab menghafal 1,000,000 hadis. Imam Syafi'i juga termasuk daripada muhaddis dan juga hafiz, kerana menghafal ratusan ribu hadis. Imam Malik jelas kitab karangannya yang utama pun namanya Muwatta, yang mengumpulkan hadisnya baginda Rasulullah SAW. Jadi imam-imam madhab ini juga mereka adalah pakar-pakar hadis dan orang yang menghafal ratusan ribu hadis. Tiba-tiba ini ada orang yang bertikaikan kepada para fuqaha. Ada orang bertikaikan Syafi'i, Imam Syafi'i. Ada orang bertikaikan kepada Imam Abu Hanifah. Hati-hati mereka atau luar biasanya daripada ilmu mereka, lautan ilmu mereka. Kita mungkin tahu hanya sebahagian bidang, mereka menguasai berbidang-bidang. Untuk layaknya mereka itu menjadi fuqaha. Untuk layaknya mereka menjadi fuqaha. Sebab fuqaha ini kalau muhaddis tak apa, dia memang khusus kepada hadis. Mufassir khusus kepada tafsir. Tapi fuqaha mesti juga mufassir. Dia juga mesti adalah muhaddis. Dia juga adalah mesti ahli bahasa. Memahami daripada ilmu-ilmu alam. Mereka juga tahu tentang usul fiqh. Mesti mengatakan Allah, banyak ilmu yang mesti baru layak dia menjadi seorang mujtahid yang juga disebut sebagai fuqaha. Jadi maknanya bukan mudah untuk diberikan gelaran seperti mana yang diberikan gelaran kepada Al-Imam Tirmidzi, yang mana ia disebut sebagai Al-Hafiz Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, kerana diiktiraf oleh para ulama di zamannya. Kita kena faham kalau zaman ini, minta maaf, kalau ada orang zaman ini atau itu orang namanya ulama, dipanggil ulama, mengiktiraf kepada seseorang, kita rasa tinggi dah. Tapi ulama pada zaman ini tak sama dengan ulama pada zaman dulu. Ulama di zamannya sahabat tak sama dengan ulama di zamannya tabi'in. Sudah tentu kemuliaan ulama di zaman sahabat lebih tinggi daripada tabi'in. Pada tabi'in lebih baik daripada tabi'in. Maka jauh sampai kepada kita ini, pengiktirafan daripada ulama itu sebenarnya sangat kecil dan dibandingkan dengan pengiktirafan di zamannya mereka, yang pada waktu itu berdampingan dengan mereka itu adalah mereka para ulama-ulama yang besar-besar. Sehingga ulama yang besar ini memberikan pengiktirafan. Oh, itu baru laku pengiktirafan itu. Kalau sekadar minta maaf yang ada ilmuwan kemudian dia mengiktiraf, ya kita terima pengiktirafan mungkin, tapi itu pun belum tentu lagi tinggi daripada segi kedudukannya. Seperti mana pada tahun 200 Hijriah, itu zamannya tabi'in. Ketika itu yang namanya ulama, yang namanya orang alim, muhaddis itu ya Allah berada banyak, kerana masih hampir lagi dengan zamannya baginda Rasulullah SAW. Tapi waktu itu diangkat dinaikkan daripada ulama ini, kerana pengiktirafan yang cukup adil dan pengiktirafan yang cukup jelas diberikan dengan kelayakan-kelayakan yang luar biasa daripada mereka. Dengan itu kita perlu untuk mengenal kepada para ulama itu, untuk kita diantaranya menyanjungi, berterima kasih, menghormati, dan tidak sama sekali kita memandang rendah dan memperlekehkan kepada para ulama yang banyak berjasa kepada kita umat Islam yang warisi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu serba sedikit. Kalau kita nak ceritakan tentang Imam Tirmidzi, banyak yang kita akan ceritakan. Tapi serba sedikit untuk kita faham tentang penyusun kitab ini, yang beliau adalah sangat luar biasa, yang beliau di umur tuanya buta mata. Buta matanya disebutkan, akan tetap buta matanya,
inilah para ulama sampai mereka itu menghabiskan masanya dengan ilmu, dengan ilmu, sehingga kadang-kadang mereka mengorbankan daripada banyak perkara, daripada masa, tenaga mereka, bahkan daripada harta mereka di dalam untuk nak memberikan sumbangan kepada dakwah ini. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang sebesar kepada mereka dan diberikan oleh Allah ganjaran yang sewajarnya setelah mereka berjasa kepada kita, insya-Allah. Mungkin di antara itu juga dalam tajuk yang kita ataupun kitab yang kita baca ini namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Okey, kita biasa terjemahkan Asy-Syama'il Muhammadiyah adalah merupakan daripada cerita kisah Nabi Muhammad SAW. Tapi Asy-Syama'il itu dalam bahasa Arab diambil daripada perkataan Asy-Shimal. Baik, Asy-Shimal ada sebab itu bahasa Arab ni kaya. Sebab tu kita digalau lah, betul-betul lah sebenarnya hari ini, minta maaf ya, kita mudah hari ini untuk nak ambil dari sumber macam-macam, sehingga kadang-kadang kita rasa kita dah tahu dah. Sedangkan prasyarat di antaranya untuk kita nak memahami kepada ilmu itu adalah dengan mempelajari bahasa Arab. Sebab asas kepada ilmu-ilmu sumbernya daripada bahasa Arab. Sumber utamanya apa? Al-Quran. Dan Al-Quran itu daripada bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi SAW bahasa Arab. Waktu Imam Syafi'i belajar bahasa Arab belasan tahun, walaupun dia orang Arab, bercakap bahasa Arab, demi untuk nak memahami kepada nas. Bukan semudah yang kita fikirkan, sebab kita hari ini biasa merujuk kepada apa? Terjemahan. Dan apabila kita merujuk ke terjemahan, maka kita rasa kita dah faham. Minta maaf, bahasa Arab itu kaya. Seperti mana dalam bahasa ini yang kita kata Asy-Syama'il, diambil daripada perkataan Asy-Shimal. Kita biasa juga baca dalam Al-Quran, wa ashabus shimal. Ashabus shimal. Kita kata ashabus shimal apa? Ashabus shimal, ashabul kiri, itu orang-orang golongan kiri. Mana Asy-Shimal itu kiri. Tapi juga boleh membawa makna Asy-Shimal, seperti mana orang kata ni datang daripada mana? Daripada Shimal. Daripada mana? Daripada utara. Shimal. Lain pula, bukan kiri kah? Jadi kita ingat datang daripada Shimal. Oh, datang dari kiri. Tak, saya cakap utara. Sebab kita tak faham, kita ingat itu je. Dan Shimal juga bermakna dalam kamus itu at-tabu'u, iaitu tabiat. Itu juga disebutkan Shimal. Ataupun yang disebutkan adalah akhlak. Itu juga dimaksudkan dengan Shimal, tabiat. Ataupun bentuk, itu juga disebutkan Shimal. Jadi bermakna dianya disesuaikan dengan ayatnya, dengan kalimat, dengan apa yang diingini daripadanya. Jadi bahasa Arab ini kaya. Oleh kerana itulah Sayyidina Abu Bakar Siddiq pernah enggan untuk mentafsir satu kalimat di dalam Al-Quran, walaupun dia faham dari segi sudut bahasa Arabnya, tapi dia tak faham dari segi sudut bahasa Al-Qurannya. Sebab dibimbangi kalau diterjemahkan dengan bahasa yang dia faham, bahasa Arab tak mengenai dengan apa yang diingini oleh Al-Quran. Orang tu kata cakap je kamu, masa tu Sayyidina Abu Bakar khalifah, dia kata bagi tahu je. Kalau kamu beritahu, kami jadikan satu pegangan kepada kami dan memegang daripada apa yang kamu telah terjemahkan ataupun yang kamu dia mengatakan. Aku pernah mendengar Nabi mengatakan, man fassara Al-Quran bi'aqlihi aw kama qala. Orang siapa yang mentafsirkan Al-Quran dengan akalnya, oleh tabawa maq'adahu minan nar, maka siaplah tempatnya nanti di dalam neraka. Tak berani. Kita ini baru berani. Orang ini Masya Allah berani betul. Dengan ilmu, dengan apa namanya nak mentafsirkan dan hati-hati.
Sebab apa? Sebab takut tidak mendapati daripadanya, sebab kayanya daripada bahasa itu. Akan tetapi kalau sudah sampai kepada peringkat mujtahid, syaratnya cukup menjadi seorang yang mujtahid, yang layak untuk beristihad, maka oleh kerana itulah mereka ini, walaupun dalam keberhati-hatian mereka di dalam memahami, kadang-kadang dia berbeza dengan ulama yang lain. Oleh kerana itu sebutkan ada perbezaan pendapat, seperti mana Imam Syafi'i berbeza pendapat dengan Imam Abu Hanifah, dengan Imam Malik, dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Berdasarkan daripada ayat Al-Quran, contoh aula mastumun nisa, iaitu apabila kamu menyentuh orang perempuan. La masa di situ Imam Syafi'i mengambil dari sudut bahasa, bermakna menyentuh kepada orang perempuan membatalkan wudu. Tapi Imam Hanifah kata maksud daripada la masa Al-Quran itu adalah, minta maaf, jima', itu bersama dengan isteri. Jadi perbezaan, satu kalimat perbezaan daripada tafsirannya, maka keluarlah berbeza hukum. Maka kedua-duanya perlu dihormati akan pendapatnya, kerana kedua-duanya ada dalilnya, ada kebenarannya di dalam memahami kepada ayat tersebut, kerana luasnya dari makna dan luasnya daripada bahasa Arab itu sendiri dari segi sudut satu kalimat yang membawa berbagai-bagai maksud. Seperti asyimal yang kita sebutkan tadi, iaitu at-tabu'u ataupun tabiat atau kebiasaan, yang juga merujuk disebutkan bahawa dengan itu syimal, maka jawab dia punya jamaknya syama'il disebutkan. Disebutkan syama'il, juga disebut sebagai khaliqatul rajul, iaitu pembentukan seseorang itu, pembentukan seseorang itu, atau akhlak seseorang itu yang disebutkan. Oleh kerana itu disebutkan para ulama hadis yang mengumpulkan syama'il ini ialah digunakan daripada perkataan syama'il kata oleh para ulama, khususnya ulama-ulama muhaddithin, adalah menerangkan tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kerana dia membawa kepada syama'il adalah tentang akhlak, bermakna diletakkan tajuknya syama'il adalah untuk menceritakan tentang akhlak baginda Rasulullah SAW. Itu asalnya. Adapun sifat-sifat rupa paras baginda Rasulullah SAW secara zahirnya itu adalah diletakkan di bawah nama syama'il juga, walaupun syama'il itu lebih merujuk kepada akhlak, adalah sebagai majaz. Dia ada namanya majaz, sebagai majaz kepada apabila disebutkan tentang akhlak, juga disebutkan tentang rupa paras. Jadi asalnya nama syama'il itu lebih kepada merujuk kepada akhlak. Tapi nanti kita akan memulakan nanti tentang rupa paras baginda Rasulullah SAW, mengambil nama syama'il atau syimal itu daripada majaznya untuk diterangkan hatta detail daripada rupa paras, dan juga bagaimana ciptaan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Imam An-Nabahani dalam kitab yang disebut Wasailul Usul ila Syama'il Rasul itu ada menggariskan beberapa hikmah dan faedah di dalam mempelajari kitab Syama'il. Hari ini agak nampaknya kita tak mula kita tadi. Tak apalah kan, mukadimah. Untuk kita pun kita nak bawa balik faedah-faedah, sebab nanti kalau kita terangkan nanti kita dengar cerita, kita balik tak ada apa kesannya. Maka ada beberapa daripada faedah yang diambil apabila seseorang itu mempelajari hadis-hadis yang menceritakan tentang syama'il, iaitu tentang akhlak-akhlak Nabi Muhammad SAW. Yang pertama dia mengatakan ataladdud bisifatihil aliyah, iaitu untuk berlazatan, untuk merasa lazat, untuk merasa syok, merasa best apabila dengan sifat-sifat yang cukup tinggi
dan akhlak-akhlak Nabi yang begitu diredai, disukai. Jadi untuk berseronok, kita rasa seronok, kita nak teruja dengan bahasa, dengan sifat-sifat Nabi yang begitu tinggi kedudukannya dan akhlak-akhlak Nabi yang begitu terpuji yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Penting sebenarnya kita nak kena seronok dengar. Sebab minta maaf, ada kalanya orang cerita benda-benda yang baik kita tak seronok dengar. Ada tak? Ada. Orang cerita benda bagus, tak seronok. Tapi orang cerita benda yang tak baik, seronok. Cerita tentang aib orang lain, seronok. Cuba cerita puji orang lain, kadang-kadang ada tak seronok. Apa aku nak dengar? Minta maaf, ini sifat. Jadi pertama yang mesti kita ada bila kita nak baca tentang Nabi Muhammad SAW, kita kena ada rasa seronok, teruja nak tahu Nabi, nak. Kalau ada ini, alhamdulillah, mana ada kesan mahabbah dalam diri kita. Ada keinginan kita memang betul-betul sayang betul-betul nak kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, taqarrub ilaihi sallallahu alaihi wasallam, iaitu untuk nak dekatkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin untuk mendapatkan cintanya dan ridhanya dengan kita menyebut tentang sifat-sifatnya yang sempurna dan akhlaknya yang mulia. Sebagaimana disebutkan, seorang penyair kalau mana dia nak dekat dengan contohnya dulu-dulu di zaman kerajaan beraja dulu, di antara orang yang paling dekat dengan raja adalah orang yang pandai bersyair. Dia buat apa? Dia puji kepada raja. Raja akan jadi orang dekat dia. Seronok. Begitu juga sebenarnya di antara para sahabat yang dekat dengan Nabi adalah penyairnya baginda Rasulullah. Seperti siapa? Hassan bin Thabit, seperti Ka'ab bin Zuhair, seperti juga di antaranya Abdullah bin Rawahah. Jadi saya sangat hairan kalau ada orang yang mengatakan syair ataupun bersyair itu adalah amalan jahiliyah dan juga tak dilakukan di zamannya Nabi SAW. Ini adalah dusta terhadap fakta dan daripada dalil yang benar. Kena hati-hati. Sebab hari ini kita boleh dengar macam-macam. Seperti qasidah yang juga adalah kandungannya syair, yang dalamnya adanya pujian kepada Allah, pujian kepada Nabi, adanya kisah-kisah, adanya ilmu-ilmu. Adakah salah perkara ini? Sedangkan Nabi sendiri ada penyair-penyairnya. Satu, walaupun mereka datang ke dalil di antaranya mengatakan Nabi itu laisa bisyair, Nabi itu bukan penyair. Kita tak mengatakan Nabi itu adalah penyair, sebab itu dakwaan adalah tidak, Allah sendiri yang mengatakan Nabi itu bukan penyair. Tapi bukan Nabi tidak bersyair bermakna Nabi melarang untuk dibacakan syair. Ya, ini kena hati-hati. Nabi tidak bersyair, tetapi Nabi kita adalah orang yang paling fasih daripada siapa pun. Nabi kita Muhammad SAW, dari segi bahasa tak ada orang yang boleh menandingi kepada Nabi. Tapi juga Nabi tak bersyair. Sebab apa? Supaya tidak dituduh Nabi nanti mereka kepada Al-Quran. Nabi tidak membaca, tidak menulis, bukan kerana Nabi tidak pandai. Nabi adalah makhluk yang paling pandai sekali, tak ada tandingan dia. Tapi Nabi tidak menulis dan tidak membaca adalah untuk supaya menjaga kemurnian kepada Al-Quran itu, supaya tidak ditohmat dan dituduh bahawa itu adalah karangan Muhammad SAW. Kan begitu maksudnya. Tetapi Nabi tidak pernah menghalang kepada para sahabat untuk bersyair. Bahkan kalau kita tengok dari segi sudut fakta, seperti Hassan bin Thabit, ketika dia bersyair memuji kepada Nabi SAW, ketika mana menjawab daripada syair-syair yang mengutuk dan merendahkan Islam dan merendahkan Nabi Muhammad SAW, dia jawab dengan penuh keindahan. Maka Nabi SAW mengatakan, teruskan wahai Hassan, ayyadakallahu fi ruhil kudus, semoga Allah membantu kamu dengan Jibril alaihi salam. Maka Nabi doakan pula. Tak pernah Nabi mengatakan ini bid'ah ni.
Ka'ab bin Zuhair adalah salah satu orang yang sepatutnya dibunuh kerana dia juga adalah dimasuk orang yang lancang lidahnya kerana mengutuk kepada Nabi dengan syairnya. Dia pandai syair. Tapi ketika mana dia nak bertaubat dan berbaiat kepada Nabi, dia mulakan dengan membaca syair memuji kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh para sahabat dengar teliti akan syair Ka'ab bin Zuhair. Nabi sendiri dengar. Bahkan pada setelah itu daripada sepatutnya dibunuh, Nabi ambil ridahnya, ataupun kita panggil apa, burdah yang diambil oleh Nabi dan diberikan, diburdahkan, dibalutkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga bait syair ini itu juga dikenal sebagai burdah. Kita biasa dengar baca-bacaan burdah itu Imam Busiri kan. Itu para ulama kita yang masih baru lagi. Sebenarnya qasidah burdah yang pertama sekali adalah Ka'ab bin Zuhair. Bahkan dia diampunkan oleh baginda Rasulullah SAW, masuk Islam, diberikan hadiah oleh Nabi sebab bersyair. Tak ada pula Nabi SAW kata, oh syair dia minta betul, tak ada. Al-Abbas, bapa saudara baginda Rasulullah SAW, bersyair di depan dia kata, ya Rasulullah, idzan li an amtahidta amtadihak, izinkan aku untuk nak memuji kepada kamu dengan bersyair. Nabi mengatakan apa? Dengarkan kepada aku, lam yufdidillahu fa. Dengarkan aku syairmu itu, semoga Allah menjaga kepada mulut atau gigimu. Dia mula membaca syair di depan Nabi SAW, sampailah syair menyatakan tentang kelahiran baginda Rasulullah. Wa anta lamma wulidta asyraqatil ardu wa ta'at bi nurika ufuku. Engkau wahai Rasulullah ketika mana dilahirkan, maka memancarlah cahaya menerangi kepada alam ini daripada ufuk. Dan kami dengan cahaya itu, maka kami terbakar dan mendapatkan daripada sinaran cahaya hidayah daripada itu. Allah. Kami doakan apa? Allah menjaga mulut atau gigimu. Al-Abbas sampai tua, gigi satu pun tak pernah tanggal. Berkat doa baginda Rasulullah SAW. Sebab apa? Sebab bersyair memuji kepada Nabi SAW. Mana yang kata tak boleh ni? Mana yang kata tak boleh? Tidak. Jadi hati-hati daripada orang-orang yang kadang-kadang mengelirukan kita dengan satu alasan yang sebenarnya tak ada pun di dalam dalil, dan merupakan daripada dalil yang dibenarkan oleh baginda Rasulullah. Bahkan Nabi SAW adanya penyair-penyair yang memang dikhususkan untuk nak membaca syair untuk menjadi sebab lajunya unta-unta berjalan. Unta sebenarnya unik, binatang yang paling unik. Di antara cara untuk unta dilaju berjalan adalah dengan berqasidah, dengan kita bersyair, membaca qasidah dendangan. Maka unta ni akan laju. Kan dalam Sahih Bukhari ketika mana dibacakan, Nabi kata, jangan kuat sangat baca tu, nanti unta tu jalan kuat, nanti akan pecahlah pula botol-botol tu. Siapa dia? Orang-orang perempuan. Nabi syaratkan seperti itu. Kan? Kita naik unta macam mana? Kita tak jalan-jalan nak baca sikit qasidah tengok. Begitu memang. Sebab unta-unta pun dia pun ada cara dan juga apa yang dinikmati oleh dia. Kata. Oleh kerana itu disebutkan nak membaca syama'il ini adalah untuk mendekatkan diri kita dengan Nabi, untuk kita nak dapatkan cerita Nabi, kita nak dapatkan redha Nabi. Ada orang kata, kita nak dapat ridha Allah, bukan ridha Nabi. Ni salah faham. Ridha Nabi bermakna ridha Allah. Qad nara taqalluba wajhika fis sama', falan waliyannaka qiblatan tardaha. Fawali wajhaka syatran masjidil haram. Kami, yakni Allah kata, qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Kami, yakni Allah telah melihat engkau mengangkat pandanganmu ke langit. Kenapa seperti itu Nabi harap Allah akan ubah qiblat daripada Baitul Maqdis kepada masjid, kepada Kaabah, Masjidil Haram. Sebab masa itu orang-orang Yahudi dah mula memperkecil, memperlekikan Islam. Yang mengatakan konon-kononnya dia rasul, tapi dia solat sama dengan kita juga, menghadap tempat yang sama. Sedangkan Nabi sebenarnya di antara hikmah juga untuk nak menarik kepada mereka kepada Islam. Maka Nabi berharap sangat Allah SWT nak ubah kiblat itu untuk menghadap kepada Kaabah.
Allah mengatakan, kami telah melihat engkau mengangkat pandanganmu ke langit. Nabi kita Muhammad SAW jarang sekali mengangkat kepadanya pandangan ke langit. Tawadhu, selalu tunduk. Subhanallah. Tapi sekali-sekali mengangkat, Allah menjadi perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan, fawalli wajhaka syatr, dikatakan falan waliyannaka qiblatan tardhaha. Maka kami telah pun memilih untuk engkau, untuk menghadap kepada kiblat yang engkau ridai. Allah Ta'ala mengatakan yang kami ridai, yang kita ridai, tak yang engkau ridai wahai Rasulullah. Bermakna yang kau ridai, kami ridai. Allah. Bermakna kita nak dapat ridha Nabi. Bermakna sebenarnya kita sedang mencari ridha Allah dalam ridha Nabi. Seperti mana kita mencari ridha Allah di dalam ridha kedua orang tua kita. Ridha Allah, ridha walidain. Ridha Allah ada dalam ridhanya orang tua. Kalau ridha orang tua dapat ridha Allah, apalagi ridhanya baginda Rasulullah yang lebih utama daripada orang tua kita. Jadi hati-hati kadang-kadang orang kata, oh kalau kita cakap pasal kita nak dapatkan ridha Nabi, kalau kita cakap pasal kita Nabi, mana berlebih-lebih ni, hati-hati syirik kepada astagfirullahaladzim. Mana syiriknya? Ketika kita puji kepada Nabi, sebenarnya kita sedang memuji kepada Allah. Kita membaca kesempurnaan Nabi nanti, sebenarnya kita sedang memuji siapa? Penciptanya. Seperti mana orang memuji kepada satu kereta, hebat kereta dia bagus, kita sedang memuji sebenarnya yang mencipta kereta tu, yang buat kereta tu, tukangnya, betul? Baguslah meja ni. Maknanya kita sedang, secara tak sengaja, tak langsung, kita sedang memuji orang yang buat ni. Kan begitu maksudnya. Jadi, oleh kerana itu, kita baca syama'il, kita nak dapat dekat, Nabi dekat dengan kita. Kita nak dapat cinta Nabi. Kita nak dapatkan daripada ridha baginda Rasulullah SAW. Yang seterusnya, tapi tidak menafikan, disebutkan bahawa mengenal Nabi dari syama'il, sifat, akhlak dan sebagainya lebih utama daripada bersyair ataupun berkasidah. Betul? Lebih utama. Oleh kerana itu, kalau orang mengatakan daripada berkasidah, bila kita baca kitab syama'il, alhamdulillah datang ke surah taqwa. Tapi kalau malas, nak dengar mengajar, malas nak dengar lagu, best sikit, dengar kasidah. Itu pilihan lah macam tu. Tapi bukan bermakna kerana mendengar bacaan syama'il, ilmu itu lebih utama daripada yang qasidah ataupun itu, bermakna yang itu diharamkan. Tidak. Seperti mana? Kalau membaca Al-Quran itu lebih utama sebab ganjarannya tinggi, itu kalam Allah, berbanding daripada membaca ataupun menceritakan tentang sirah Nabi SAW. Contohnya, ada orang mengatakan, bukan bermakna apabila kita menyatakan ini lebih utama, yang ini tak utama, tak. Jadi kena faham maksud itu. Maka ini perlu untuk kita fahami. Sedangkan semuanya ada keutamaan. Untuk mempelajari Al-Quran, kita juga kena kenal sirah Nabi Muhammad SAW. Sebab kita tidak akan dapat memahami Al-Quran tanpa kita mengenal kepada sahibul Quran atau orang yang turunkan Al-Quran, itu kita Rasulullah SAW. Kita tak akan dapat. Sebab itu ada orang banyak baca Al-Quran tapi tidak berakhlak dengan Al-Quran. Sebab apa? Sebab dia tak kenal orang yang berakhlak dengan Al-Quran. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Baik, di antara juga daripada faedah membaca kitab syama'il ataupun membaca tentang syama'il Muhammadiyah tentang Nabi Muhammad SAW adalah untuk kita nak mendapatkan anugerah ataupun merasai menghayati kepada kebaikan Nabi terhadap kita. Kan, kita nak kena rasa kebaikan Nabi SAW, jasa-jasa Nabi SAW yang begitu banyak kepada kita. Yang mana, apa jasa baginda Rasulullah? Menyelamatkan kita dari jurang neraka kepada syurga, daripada zulumat ila nur, daripada gelap kepada cahaya, daripada buta tak tahu daripada mana asal kita, sehingga kita tahu daripada mana kita asal kita.
Daripada kita tak tahu siapa Tuhan kita, kita tahu kepada Tuhan kita yang pencipta kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi kita tak tahu bagaimana untuk nak mengabdikan diri, dia ajar oleh baginda Rasulullah SAW. Tak tahu bagaimana bagaimana nak beramal Allah, dia ajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Demikian besar jasa Nabi kita Muhammad SAW dengan membaca Asy-Syama'il ataupun daripada akhlak dan sifat Nabi SAW. Kita sebenarnya sedang mempelajari atau nak mendapatkan daripada mengenang akan jasanya Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya juga adalah dengan kita mengetahui tentang apabila kita menceritakan tentang akhlak Nabi, mengenai sifat-sifat baginda Rasulullah SAW, sebenarnya kita ini sedang ingin untuk memupuk cinta kita kepada Nabi. Dan ini kita mengharapkan Nabi cinta kita. Yang ini sebenarnya kita nak memanggil hati kita, mengajak diri kita untuk apa? Untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab yang fitrah manusia ini sebenarnya memang kita manusia menyukai kepada yang baik-baik dan yang cantik-cantik. Itu fitrah. Jadi dengan kita baca Syama'il, kita tengok cantiknya Nabi, eloknya Nabi, kita akan jatuh cinta kepada Nabi. Betul tak? Semua orang suka kepada yang cantik. Yang cantik itu hakikatnya. Macam mana pun dia teruk sangat, tapi dia suka yang cantik. Walaupun dia buruk, dia suka yang cantik. Itu fitrah lah. Tapi ada orang memanglah, kalau ada orang Ustaz, dia tak suka cantik, iaitu dianya adalah orang yang pelik. Tapi orang yang normal, dia akan suka yang cantik. Yang kedua, dia mesti orang ni normal, dia suka yang baik. Kalau pencuri, dia tak suka kawan dengan orang pencuri, dia takut. Orang jahat, dia tak nak kawan dengan orang jahat, dia mesti nak cari orang baik juga. Tengok orang yang brutal pun, tanya dia, nak kahwin dengan siapa? Saya kalau boleh nak kahwin orang yang beriman, yang dapat membimbing. Tak orang baik. Saya tak boleh jumpa lagi orang brutal. Saya nak cari orang yang lebih brutal daripada saya lagi. Tak ada. Sebab fitrahnya memang orang suka kepada yang baik. Oleh kerana itu Nabi SAW, dua ciri-ciri ini adalah yang terbaik. Yang paling cantik Nabi, yang paling baik adalah Nabi. Maka oleh kerana itu dengan mempelajari daripada Syama'il ini, kita mengetahui tentang betapa cantiknya Nabi kita Muhammad SAW dan betapa baiknya akhlak Nabi SAW. Sebab hari ini pun kalau kita tengok hero-hero yang telah pun dibentuk untuk generasi-generasi awal, dan hero-hero yang dibentuk untuk generasi-generasi pertengahan dan yang dewasa, semuanya, kebanyakan semuanya insan-insan, semuanya cantik-cantik kan hero ini. Kenapa dia tak cari yang teruk-teruk tu? Sebab dia tahu kan tak tengok nanti. Kebanyakan saya kata begitu. Tapi kita ditipu dengan tu. Dan yang keduanya, konon-kononnya mereka yang paling baik. Mereka yang paling baik. Cuma hari ini dirosakkan maksud kebaikan itu dengan diselipkan kejahatan di dalamnya. Dalam kisah-kisah, dalam filem, dalam movie ke apa, dia selipkan mencuri, tapi dia menolong kepada orang. Dia selipkan perbuatan apa namanya, tak baik itu, tapi kononnya baik. Berapa banyak hari ini orang yang jahat jadi hero. Dia masuk penjara, keluar, dia tolong orang pula, tapi dia jahat. Orang curi kereta jadi hero. Orang yang rumah haram jadi hero. Ini mendidikkan atau merosakkan? Ini merosakkan. Sedangkan kalau kita kenal kepada Nabi Muhammad SAW, sempurna betul dari kebaikannya. Tak ada kecacatan atau kesilapan atau apa pun dari sifatnya atau akhlaknya baginda Rasulullah SAW. Daripada A sampai Z, sampai habis, semuanya dimulakan dengan kebaikan dan ditutup dengan kebaikan-kebaikan. Tapi hari ini, ada yang buruk, ada. Tapi tak apalah yang ini buruk, tapi asalkan dia ada pengajaran, dia baik, itu semua. Astagfirullahaladzim. Akhirnya apa? Orang bercita-cita untuk menjadi yang jahat, tapi kononnya ada terselit sana daripada kebaikan. Tapi biasanya jadi jahat. Ini
yang kita tengok yang berlaku di dalam masyarakat kita khususnya. Oleh kerana itu, inilah di antara beberapa daripada faedah, termasuk di antaranya juga dengan kita mengenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan memperolehi daripada cinta Allah Subhanahu wa taala, dan juga dengan mengenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dapat mencintai Nabi, dan dengan cinta kepada Nabi itulah syarat untuk kita memperolehi ridha dan cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, baik, barakah, insyaAllah kita ambil satu, kita mulakan. Dimulakan daripada kitab ini dalam bab yang menyatakan tentang fizikal yang baginda Rasulullah SAW. Maka di antara yang pertama di dalam bab ini oleh Imam Tirmizi meletakkan tentang bab maja'a fi khalqi Rasulullah SAW. Mungkin pada insya-Allah kalau ada yang mampu boleh beli kita lebih baik untuk kita review. Mungkin ini sebab saya kata tadi ini mukadimah insya-Allah. Tapi insya-Allah walaupun saya baca, kita akan hadisnya itu ada yang berulang, yang diulang-ulang. Jadi insya-Allah tak ketinggalan. Kita penting kita dapatkan kitab ini insya-Allah. Mungkin ada kat rumah saya tak tahu hari ini ada bacaan dan sebagainya, boleh lihat. Tapi ini untuk saya beritahukan surah Taqwa insya-Allah kita akan ada kitab Syama'il ini kita akan bahaskan pada setiap awal bulan pada hari Isnin insya-Allah. Bab yang menerangkan tentang fizikal bagi Rasulullah SAW, fizikal Nabi. Hadis yang pertama diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Baik, saya juga kalau kitab asal Imam Tirmizi, kitab asalnya dia menyebutkan tentang rijalul hadis, sanad-sanadnya. Tapi seperti juga disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Azkar, ketika dia menyusun kitab Al-Azkar dan dia nakal, dia meriwayatkan hadis daripada Nabi, maka dia tak sebut tentang rijalul hadisnya, sanadnya. Sebab dia kata di antara sebab dia kata supaya tidak bosan. Nanti nama baru hadisnya. Sebab minta maaf saya sebutkan ada tempat yang memang sesuai untuk nak dikenalkan, ada tempat yang minta maaf bukan bidangnya untuk dikaji tentang rijalul hadisnya. Tapi hari ini kadang-kadang ada orang hendak, tapi dia bukan tahu sangat pun. Dia kata orang ni lemah ni perawi ni, awak kenal mana? Saya tengok dalam internet. Jangan, kita tak kenal. Ada lagi yang senang-senang, hadis tu dhaif. Kenapa dhaif? Ada orang cakap dhaif. Itu hati-hati. Kita ni sebenarnya ingat ada dalam hadis Nabi mengatakan man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta ke atas aku, kata Nabi SAW, maka telah pun dianya disiapkan tempat duduknya di dalam neraka. Ada orang hanya ingat itu kalau orang buat hadis maudhu. Memanglah termasuklah orang buat reka-reka hadis, itu termasuklah dalam hadis itu. Termasuk juga hadis itu orang yang asalnya dia punya hadis Nabi, tapi dia nafikan hadis Nabi. Sama juga dia mendustakan. Jadi hari ini tak mudah-mudah orang kata ni maudhu, ini lemah, ni tak bukan hadis betul ni. Tiba-tiba tu memang hadis Nabi SAW. Sebab kita tak tahu. Akhirnya kita termasuk tadi orang yang mendustakan atas namanya baginda Rasulullah SAW. Oleh kerana itu kita kalau tak bukan bidangnya, jangan lebih baik kita diam, rujuk kepada orang-orang yang pakar dalam bidang itu. Ataupun kalau pun tidak, kita kata apa? Kita kena ikut kepada para ulama. Kena hati-hati betul hari ini. Sebab mudahnya kita dipengaruhi. Sebab ada orang pernah datang kepada satu masyayikh, dia kata seorang hadis mengatakan ketika syekh itu dia bacakan riwayat hadis, dia katakan syekh, hadis itu hadis dhaif. Dia kata kamu ni belajar atau ahli hadis ke? Kata tak, tapi saya dengar. Tahu tak? Yang saya boleh bacakan sanad dia. Fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan, dari Rasulullah SAW. Tengok semua dia ni orang-orang yang hebat-hebat saya bacakan. Oh iya ke? Oh, saya salah lah, macam tu saya dengar. Syekh dia kata, kamu kenal ke yang nama-nama saya sebut tu?
Tak kenal. Saya sebut nama orang yang kat pasar tu je. Mananya hari ni kita dengar nama yang kadang-kadang disebutkan, kita tak kenal, tak tahu nama siapa disebutkan. Jangan mudah-mudah untuk kita nak disebut. Sebab minta maaf, kita ada bidang kita ada. Sebab tu Imam Nawawi adalah mengatakan ketika mana dia menghinakan daripada rijal hadis, sedangkan dia memang meriwayatkan hadis. Imam Nawawi terus kepada namanya perawinya seperti para sahabat. Cuma dia disebutkan riwayat ini daripada Imam Muslim, Imam Bukhari, diriwayatkan oleh Abu Dawud, itu dia disebutkan. Kerana dia kata takut menjadi jemu. Orang akan jemu, jadi dia rasa panjang dengan sebab itu. Itu sebab seperti juga dalam kitab Syama'il yang saya pilih ini, terjemahan ini, dia hanya mengambil daripada para sahabat, tak daripada Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Sufyan, tak, sebab nanti akan jadi panjang. Tapi dalam kitab asal Syama'il Muhammadiyah memang dituliskan daripada jalan susul jalur sanad oleh Imam Tirmidzi sebagai pertanggungjawaban yang kuat daripada periwayatan oleh Imam Tirmidzi. Jadi kalau ada yang soalkan, dan Allah belajar kat hadis itu dia tak lengkap lah, tak kurang lah. Saya pun bukannya pakar hadis, kan, untuk nak, tapi saya lebih untuk membahaskan tentang apabila kita sebut tentang rupa baras, untuk kenal kepada Nabi SAW, itu yang lebih kita nak kumpulkan, insyaAllah. Daripada Anas bin Malik berkata, boleh yang satu hadis kita baca, satu barakah insyaAllah. Kemudian Imam Malik ketika baca hadis itu adalah sangat penuh adab. Imam Malik cintanya kepada Nabi luar biasa. Imam Malik kan, guru di Imam Syafi'i, tak ketika mana dia baca hadis kecuali dengan sangat cantik pakaiannya, sangat wangi, memakai serban, dudukan yang tinggi dibacakan. Sebab apa? Sebab memuliakan hadisnya bagi Rasulullah, kerana memuliakan Nabi SAW. Sebab itu disebutkan kisah masyhur kita dengar ketika mana diriwayatkan hadis dia tak bergerak, walaupun disengat tidak kurang daripada 15 atau 12-an kali daripada kalajengking di belakangnya, tapi tak berganjak terus baca periwayatan hadis itu. Tapi yang berubah tu wajahnya, sekejap merah, sekejap pucat, sakit, tapi kerana menghormati kepada hadis Nabi SAW tak berganjak. Subhanallah. Lepas dah habis, baru disuruh tengok siapa di kat belakang ni, tengok kalajengking yang menyengat kepada dia. Subhanallah. Ini penghormatan. Jadi sebenarnya baca hadis ni barakah semua. Cuma kita kena penuh ta'zim, penghormatan bila mendengar Nabi SAW sedang berkata atau periwayatkan tentang ceritanya insan yang cukup agung, iaitu baginda Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, Kana Rasulullah SAW laisa bitawil al-banin wala bil qasir al-mutarajjid wala bil abyad al-amhab wala bil adami wala bil ja'di al-qatar, ataupun ja'di al-qatil boleh, wala bis sabil. Ba'athahu Allah ala ra'si 40 sanatan faqama bi Makkah 10 sinin wa bil Madinati 10 wa tawaffahu Allah ala ra'si 60 sanah wa laysa fi ra'sihi wa lihiyatihi 20 syahratan bayda. Diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Tak apalah, kita kenal sikit Anas bin Malik ya, supaya kita pun nak kenal juga perawi-perawi para sahabat ini. Anas bin Malik adalah merupakan khadim baginda Rasulullah, pembantu Nabi Muhammad SAW. Dia dihadiahkan oleh ibunya kepada Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Semua orang sambut dengan hadiah Nabi, sayang betul kepada Nabi SAW. Ibu Anas bin Malik tak ada apa nak bagi hadiah, maka dia pergi kepada Nabi, dia kata, ya Rasulullah, aku tak ada hadiah nak bagi kecuali ada anak aku nak hadiahkan anak aku untuk menjadi pembantu kamu. Diterima oleh baginda Rasulullah SAW. Bukan terima free, bahkan didoakan oleh baginda Rasulullah SAW. Didoakan kepada Anas bin Malik, kata Nabi SAW, semoga dipanjangkan oleh Allah umurnya, dibanyakkan zuriatnya, diberikan kekayaan oleh Allah, dan diampuni dosanya, dan riwayat lain dimasukkan ke dalam syurga. Kata Anas bin Malik, 3 yang pertama tu aku tak kisah sangat. Yang aku harap yang keempat. Memang betul dikabulkan oleh Allah, dipanjangkan umur Anas bin Malik. Subhanallah, panjang umur dia, sehingga dia kata dia hidup panjang sampai dia jemu nak hidup kan. Dia menguburkan anak dia saja yang meninggal sebelum dia, puluhan dah dia kuburkan. Anaknya 100 lebih.
Dan dia memang diberikan harta oleh Allah, kekayaan, sehingga kebun kurmanya setahun 2 kali berbuah berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang aku harapkan adalah yang keempat, iaitu ampunan ataupun syurga Allah Subhanahu wa taala. Maliknya Khadim memang membantu, tapi bantu dia kata saya menjadi bantu Nabi. Kadang-kadang saya confuse siapa yang banyak bantu, saya ke Nabi. Sebab memang betul lah. Bayangkan dalam riwayat yang mengatakan Nabi ketika aku jadi pembantu tak pernah mengatakan uf. Dalam Quran ada perkataan uf tak? Ada. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kamu katakan kepada duanya uf. Kepada siapa? Ibu bapa. Jangan menengking mereka. Katakan, kalau nak cakap, katakan dengan mereka dengan perkataan yang baik. Larangan Allah, perkataan yang paling rendah, pun tak boleh kepada kedua orang tua. Nabi bukan kepada orang tua, kepada pembantu dia, kepada khadam dia, tak pernah. Subhanallah. Dan tak pernah Nabi marah serta mengatakan kalau aku tak buat sesuatu, Nabi kata kenapa kamu tak buat ni? Tapi tak pernah cakap itu. Dan kalau aku buat yang dia tak suruh, Nabi tak pernah mengatakan kenapa kamu buat yang ni? Tak pernah. Allah, luar biasa akhlaknya Nabi. Macam mana lah anak balik ini sayang betul kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kerana dia khadim Nabi, membantu Nabi, duduk dengan Nabi, maka sebab tu banyak kadang-kadang riwayat ini daripada Anas bin Malik, sebab dia dekat dengan Nabi. Dan biasanya budak-budak kecil ni yang kadang-kadang, yang kecil-kecil ni yang boleh tengok kepada Nabi. Orang yang besar-besar ni malu dan segan serta takut nak melihat kepada Nabi dengan kewibawaan karisma baginda Rasulullah SAW. Jadi yang kecil ni yang kadang-kadang nak tengok kepada Nabi, yang kadang-kadang peluk kepada Nabi, yang kadang-kadang panjat kepada Nabi. Ada di antaranya yang kencing di atas baginda Rasulullah SAW. Tapi yang besar-besar sampai Amr bin As pernah ditanya oleh seorang tabi'in, boleh tak kalau kamu ceritakan aku tentang bagaimana rupa Nabi SAW? Dia kata minta maaf, sepanjang saya duduk dengan Nabi, saya tak berani mengangkat kepala untuk melihat kepada baginda Rasulullah. Saya terlalu hormat kepada Nabi. Subhanallah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah itu, karena Rasulullah SAW laisa bil tawilil bahin, tidaklah terlalu tinggi, wala bil qasiril mutaraddid, dan tidak pula terlalu pendek. Bermakna Nabi itu sederhana. Sebab minta maaf, kalau orang kata kalau tinggi cantik je, tapi kalau tinggi sangat orang panggil lonjong pula. Kalau rendah orang panggil rendang pula. Subhanallah. Yang paling ideal ialah sederhana. Cuma disebutkan dalam riwayat Tabarani, di antara khususiyah Nabi, kelebihan Nabi yang tak ada kepada manusia yang lain, Nabi ini kalau dia berjalan dengan orang mana pun, kalau tinggi, Nabi akan sama tinggi dengan orang. Kalau Nabi duduk dengan para sahabat, sama rendah dengan para sahabat. Ini khususiyah. Atau khususiyah Nabi ada, nanti diceritakan khususiyah Nabi. Seperti Nabi seumur hidup tak pernah menguap. Itu khususiyah Nabi. Kita semua ada yang tak pernah menguap. Dia nak menguap dan dia sama sangat ya. Nabi tak pernah menguap seumur hidup. Sebab di antara sebabnya kerana Nabi ini adalah gagah, kuat, rajin, nasyat, cergas. Dan menguap itu salah satu tanda malas, lemah. Dan betul kita tengok kadang-kadang ada para ulama memang dia tak menguap, atau dia menguap pun dia tahan supaya dapat nak ikut rasa cergas, tak mau rasa timbul rasa malas. Kita kadang-kadang menguap kalau nak takut kuat. Wah, boleh dia sing kuat astagfirullah. Jadi Nabi kata kalau kamu solat pun, ini untuk sebagai tambahan. Kalau kamu solat dan kamu menguap, maka tahanlah menguap itu. Sebab imam kamu tahan atau kamu tahan dengan mulut, dengan tanganmu. Kalau tangan kiri macam ni, supaya saja antaranya jangan sampai keluar bunyi. Sebab kalau kamu keluar bunyi, syaitan akan ketawakan kepada kamu. Jadi kalau boleh jangan kita kita. Dan adabnya dengan kita menutup kepada mulut kita ketika mana kita menguap. Sepatutnya kita rasa malu kalau kita menguap, rasa malu. Sebab itu tanda orang malas ataupun orang yang mah. Wala bi abyadil amhaq, dan Nabi itu tidak pula putih pucat.
dan juga tidak sawo matang ataupun gelap. Tapi ini kulitnya disebutkan adalah azharul laun dalam riwayat yang lain. Azharul laun iaitu putih bercahaya. Nanti kita tengok dalam riwayat nanti disebutkan putih kemerahan. Tapi para ulama bersepakat sebenarnya warna kulit Nabi putih bercahaya. Adapun kemerahan itu adalah kerana apabila Nabi SAW kena cahaya matahari. Kulit-kulit yang terdedah kena cahaya itu akan keluar kemerahan. Adapun kulit Nabi adalah kulitnya azharul laun, iaitu putih bercahaya, putih baginda Rasulullah SAW. Cantik Nabi kita Muhammad SAW. Wala bil ja'di al-qatat, dan rambut Nabi itu tidaklah ja'dil qatat, iaitu kerinting yang tidak kerinting halus-halus, dan tidak pula namanya kerinting yang tidak memasal. Kalau kita tak terkawal, ada kerinting tak terkawal kan, sini pun dia pergi situ juga, tak. Nabi tidak kerinting macam itu, tapi tidak pula terlalu lurus. Lurus betul tak? Bermakna kalau kita istilah biasanya orang-orang Melayu kata sawuk apa ni? Ikan mayang. Rambutnya baginda Rasulullah SAW. Ba'athallahu ala rasi 40 sanah. Faqama bi Makkah 10 sini wa Madinah 10. Dan disebutkan dari Anas bin Malik, diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi menjadi rasul pada usianya 40 tahun, dan beliau menetap di Mekah 10 tahun lebih kurang, dan di Madinah 10 tahun. Kita kata Anas bin Malik ni salah fakta apa? Yang kita tahu Nabi di Mekah 13 tahun. Ini digenapkan je. Maknanya kalau kita baca betul ni bahasa Arab. Maknanya Anas kata Nabi duduk dekat Mekah tu lebih kurang 10 tahun lebih lah. Macam tu. Taklah sebut 13 tahun. Jadi tak salah Anas bin Malik itu. Lagipun dia masa tu jumpa dengan Nabi ketika di Madinah. Jadi dia kata lebih kurang 13 dan 10 tahun lebih selamat daripada orang yang tak tahu langsung buat-buat tahu. Nampak tak cara tu? Kan dia kata lebih kurang lah, lebih selamat daripada memang itu. Dia bukan. Ini Anas bin Malik kata, jadi bukan bermakna Anas bin Malik ini kata-kata dia itu tadinya salah. Tidak. Bermakna lebih kurang 10 tahun lebih di Mekah. Itu yang kita tahu setelah dihitung di dalam sirah Nabi, itu 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, dan telah pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika umurnya 60 tahun lebih kurang. Yang macam itu juga. Sedangkan kalau kita tahu sebenarnya umurnya 63 tahun. Jadi dia genap-genapkan saja. Walaysa fi rasihi wa lahiyatihi 20 sya'ratan bayda. Yang macam ketika Nabi meninggal ataupun ketika Nabi di hujung umurnya, di kepala dan di leher, di janggut Nabi SAW, di rambut dan di janggut Nabi SAW itu tidak kurang ataupun lebih kurang, tidak lebih daripada 20, tidak lebih daripada 20 uban rambut yang berwarna putih. Maknanya dicampur uban yang di rambut dan dicampur dengan uban yang ada di janggut Nabi SAW, tidak lebih daripada 20 helai uban baginda Rasulullah SAW. Nanti kita akan pergi kepada perbahasan tentang uban Nabi. Kenapa Nabi beruban, supaya kita juga dapat banyak pengajaran. Walhasil, dengan hadis yang kita bacakan ini, apa yang kita nak ambil pengajaran? Kan, kita sebenarnya nak belajar ni, sebenarnya kita nak dapat pengajaran. Sebab kalau boleh, kalau bila kita belajar satu ilmu, kita nak pulang, bawa balik dengan pengajaran dan amal. Jadi macam mana maksudnya Ustaz, saya nak kena buat rambut saya ni, kena bukan mayang juga kan? Yang ini Allah anugerah, sudahlah, sampai juga. Kan, begitu juga tak perlulah kalau kita dah rendah nak tinggikan, nak tinggi nak rendahkan, tidak perlu. Dan namanya fizikal ini adalah untuk menceritakan tentang keindahan Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang kita nak adalah pertama, kita kena mengakui dulu bahawa Nabi kita adalah secantik-cantik
makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena kenal yang itu. Apabila kita tahu yang itu, bermakna apabila kita tahu Nabi adalah yang sangat handsome, yang sangat cantik, yang sangat ideal, yang telah pun diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bermakna kita kena tahu bahawa Nabi itu adalah yang luar biasa, bukan biasa. Penting untuk tahu Nabi itu luar biasa. Kerana takut-takut nanti pandangan kita sama, minta maaf, dengan pandangan orang-orang musyrikin yang tak mengakui kenabian Nabi, sebab dia hanya memandang kebiasaan Nabi, bukan luar biasa Nabi. Abu Jahal kata, buat apa aku nak beriman kepada Muhammad tu? Dia juga makan dan minum seperti aku, pergi pasar seperti aku. Astagfirullahaladzim. Maka dia dihina oleh Allah, menjadi yang sangat dikutuk, dilaknat oleh Allah. Jadi tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia pandang Nabi dengan ketinggian, kedudukan, kemuliaan yang cukup tinggi, sehingga dia juga mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan untuk juga kita memahami di dalam hadis ini yang telah pun diturunkan oleh Allah kepada Nabi, risalah dakwah, yang ianya kita nak juga meneruskan risalahnya Nabi kita Muhammad SAW. Apa dia? Dakwah. Dan kita semua da'i, kita semua pendakwah. Tak perlu masuk dalam rancangan da'i itu pun kita sebenarnya pendakwah. Dah otomatik pendakwah dah. Pertama dakwah kepada siapa? Kepada diri kita dulu. Sebab kita perlu kepada dakwah. Banyaknya kesalahan, kesilapan, terpesongnya kita, perlunya kita dakwah diri kita. Atau disebut sebagai mujahadah, kita nak lawan hawa nafsu kita. Kemudian kita semua ada tanggungjawab. Betul? Kalau kita ayah, kepada anak, kalau kita suami, kepada isteri, kalau kita ibu, kepada anak, kalau kita anak, kepada masyarakat, kepada ibu dan ayah, semua kita ada tanggungjawab. Kalau kita bekerja, dengan pekerja, dengan bos, dengan semua, tak ada orang yang terlepas sikit pun. Kalaupun tak masuk dalam seorang petani, mungkin dia peniaga. Kalau tak peniaga, sebagai pekerja-pekerja biasa. Kalau tidak, semua kita ada di sana yang kita dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Maka kita semua semuanya adalah kita adalah da'i, iaitu orang yang berdakwah. Maka apabila menyebut tentang risalah baginda Rasulullah SAW yang diutuskan oleh Allah sebagai Rasul, maka di sana kita kena faham Nabi SAW diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk nak menyampaikan risalah. Maka kita bertanggungjawab juga untuk menyampaikan risalah ini. Di antaranya dengan apa? Dengan kita mengamalkan apa yang diturunkan kepada Nabi di dalam diri kita, supaya dengan itu kita menjadi satu contoh ataupun dinampakkan kita benar-benar mengambil dan memandang tinggi tentang risalah yang telah diutuskan oleh Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita baca ini mengenal sedikit dan mukadimah daripada apa yang kita bacakan ini, sudah ada keinginan kita untuk apa? Untuk kita mencintai kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian kita ingin, mudah-mudahan kita ingin lagi nak kenal kepada Nabi, sehingga kita betul-betul rasa siapa baginda Rasulullah, nak kenal kepada Nabi SAW. Sebab hari ini tempat-tempat pengenalan itu, tempat-tempat hari ini yang ceritakan tentang kelebihan-kelebihan, minta maaf, diduduki oleh orang-orang yang bukan-bukan. Hari ini dalam, minta maaf, dalam dokumentari, kadang-kadang yang dikenalkan kepada kita bukan hanya kepada orang-orang yang ada jasa dalam ilmu, bukan saja ada orang-orang jasa tentang dalam negara dan sebagainya. Bahkan kadang-kadang pencuri pun diceritakan, orang yang zalim pun Nazi pun diceritakan apa dia diceritakan tentang apa, sejarah-sejarah yang buruk-buruk juga diceritakan, profil-profil tertentu dinaikkan. Apalagi hari ini artis-artis juga ditonjolkan, diceritakan profilnya. Begitu akhirnya kita hari ini tak tahu yang mana sepatutnya. Sudah tentulah yang patut menepati kepada diri seorang Muslim itu adalah tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahmati Allah, minta maaf kalau terlalu panjang. Mungkin insya-Allah kalau kita ada
kesempatan kita lagi, insyaAllah kita akan sambung pada Alhamdulillah. Yalah, inilah maksudnya kita bertanggungjawab untuk kenal Nabi dan memperkenalkan Nabi kita kepada orang dengan sisi yang benar. Kita sebenarnya apabila orang yang bercakap itu adalah bukan orang yang bukan Islam, bermakna sebenarnya dia tak kenal kepada Nabi dan dianya biasa. Maksud saya biasa ni maksudnya ialah sebab dia tak kenal kepada Nabi SAW. Saya nak sebut contoh saya nak sebut, memang kita sebagai seorang Muslim dan pencinta Nabi, kita sangat tersinggung dan marah apabila berlaku di antaranya yang memperlekehkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang sebelumnya juga karikatur yang melukis dan dalam buruk-burukkan Nabi Muhammad SAW. Tapi kita ambil dari sudut positif. Saya bukan kata positif mencaci, memaki, tidak. Saya kata tadi maksudnya ada di sana sebenarnya terselit sesuatu yang dengan sebabnya menjadi sebab ramainya orang-orang yang beriman. Satu sebab apa? Orang di sini cerita fakta disebutkan. Apabila keluarnya daripada yang merendahkan kepada Nabi SAW, maka orang-orang yang memang mereka tak kenal kepada Nabi, orang bukan Islam khususnya, akhirnya mereka merasa pelik. Kenapa dia nak, mereka sengaja nak merendahkan Muhammad ini? Dan kenapa orang Islam sangat meninggikan kedudukan Muhammad dan orang ini nak pergi memperlekeh, merendahkan? Akhirnya kerana nak tahu macam kenapa ya, akhirnya mereka study, belajar. Akhirnya dengan sebab itu mereka masuk Islam, melihat sebenarnya hakikatnya Nabi SAW itu mulia sungguh dari segala sudutnya, hatta dalam amalannya, hatta dalam perkahwinannya disebutkan. Oleh kerana itu, di antara dakwaan yang didakwa, dikatakan Nabi ini adalah kaki perempuan ya, disebutkan sebab kahwin ramai. Perlu dipahami, kalau orang yang kaki perempuan satu, orang yang kerana nafsu, mustahil Nabi akan kahwin. Kebanyakan semuanya adalah janda. Itu satu dia, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini diakui oleh mereka-mereka yang pakar dalam bidang psikologi sendiri pun. Dia mengatakan sebab nak dilabelkan seorang itu kaki sekian, dia kaki sekian dan segalanya, dia ada ciri-cirinya. Bermakna dia kata kalau orang ini adalah kaki perempuan, orang yang tu, dia akan memilih yang terbaik. Dia ada peluang. Nabi SAW berapa banyak orang perempuan yang ingin untuk menjibah, menghadiahkan dirinya kepada Nabi SAW. Tapi semua yang Nabi kahwini itu ada di sana adalah melalui wahyunya Allah SWT, dan ada hikmah-hikmah dan sebab-sebab yang cukup besar yang diambil oleh baginda Rasulullah SAW. Kalau nak ceritakan satu-satu, kita kena cerita tentang isteri Nabi. Kenapa Nabi kahwin contohnya dengan Sofiyah, iaitu anak seorang daripada ketua orang Yahudi. Kenapa dikahwini oleh baginda Rasulullah SAW? Kerana supaya untuk nak meletakkan kedudukannya mulia, supaya nantinya dia punya yang lainnya akhirnya akan melihat bagaimana Nabi melayani, iaitu meletakkan anak pemimpin mereka yang kandung itu pada tempat yang mulia, dikahwini oleh baginda Rasulullah SAW. Ada banyak kali kita nak bahaskan itu. Jadi bermakna dari segi bukti untuk mengatakan Nabi terbaik perempuan dengan siapa yang dikahwini oleh Nabi, dan sebab-sebab perkahwinan baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi berkahwin pun adalah dalam umur yang berapa, dan istrinya kami umurnya berapa. Ini semua sudah pun dibahaskan dan banyak sudah mendiamkan daripada orang-orang yang mendakwa demikian. Tetapi bagaimana kita nak menutup kepada orang-orang yang membenci dan orang-orang yang kadang-kadang dia sengaja nak menyakitkan hati, sengaja untuk nak tidak menerima fakta dan sebagainya. Ada kalanya kita tak boleh untuk nak, kita boleh jawab tapi kita tak boleh memaksa untuk menerima. Kita tak boleh nak paksa untuk terima juga fakta yang kita berikan. Sebab ada orang dia tak, kalau benar pun dia tak nak terima. Itu dia panggil orang yang keras kepala, orang yang degil, orang yang jahil. Maka yang ini kita tak boleh ubat. Dan seperti Imam Syafi'i kata, kalau aku berdebat dengan orang yang alim, aku boleh menang. Tapi kalau aku berdebat dengan orang yang jahil, aku mengaku kalah. Sebab debat-debat dia tak boleh, dia jahil. Dia tak terima yang ni, dia tak terima yang tu, dia tak terima sebab dia tak tahu. Akhirnya kalah lagi lah. Dia kalah apa? Kalah penat.
Jadi macam itulah. Tapi maknanya kita, nanti insyaAllah kita akan perhaduskan lagi. Nanti insyaAllah bila kita sebut beberapa perawi yang terkena Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana kehidupan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baginda Rasulullah melayani kepada isteri-isterinya dengan adil, dengan kasih sayang, dan meletakkan orang perempuan itu dalam kedudukan yang cukup mulia diminta oleh Islam. Itu sudah menunjukkan betapa Islam itu agama yang cukup mulia. Tapi yang menghinakan, yang merendahkan orang-orang Islam ni adalah orang-orang sekarang. Orang-orang yang tadi yang mendakwa itu, mereka sendiri yang kadang-kadang merendahkan kedudukan orang perempuan di kaca TV, di dalam iklan. Semuanya menunjukkan orang-orang perempuan yang dieksploitasikan, mana diperjualbelikan sebenarnya pada hari ini. Tapi mereka tak menutup fakta itu. Sedangkan Islam agama yang memelihara dan menjaga betul kepada orang perempuan. Jadi ini kita perlu untuk perhalusi. Cuma kita jangan terpengaruh. Kita dah tahu hakikat itu, cuma kita boleh memberikan penerangan, tak boleh paksa untuk orang menerima. Dan mudah-mudahan kita doakan hidayah diberikan kepada orang-orang yang demikian itu, insya-Allah. Jadi saya minta maaf sekali lagi kalau terlalu panjang. Sebenarnya saya pun ada lagi sebenarnya hadis, tapi mungkin rasa seronok apabila kita nak mulakan memperkatakan tentang ihsan agung ini. Sebenarnya itu kelebihan yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk nak kenal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya ingin untuk kita sama-sama menikmati, insya-Allah. Walaupun yang menerangkannya taklah pandai sangat, tapi kerana yang diterangkan itu berdasarkan kepada riwayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ianya adalah bersumber dari sumber yang benar. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesuburan cinta kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan berkatnya Allah Subhanahu wa taala meridai kepada kita dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kekokohan iman dan keikatan takwa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dengan cinta ini Allah akan bersamakan kita dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Allahumma inna lillahi wa ja'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina wa min siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa asar hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sebab saya ni pun masih kita bertatih untuk nak beramal dan nak buat sesuatu sunnah Nabi. Saya ingin, kalau kita ni jumpa sebulan sekali, ingin nak selitkan daripada pelajaran kita ini dengan amalan. Kalau kita baca satu sunnah Nabi untuk kita buat, contohnya doa-doa tertentu, amalan-amalan Nabi SAW yang mungkin ada dalam kitab ini ataupun sebelumnya kalau tiada kita akan berikan, supaya sebulan kita boleh praktikkan sebelum jumpa tadi. Jadi masa semula kan saya suruh angkat tangan, siapa yang buat saya tak buat, boleh tak? Tak datang pada ustaz dia tu. Taklah, saya tak tanya lah. Tapi kita nak sama-sama bina semangat itu, insya-Allah. Sebab kalau kita tak buat macam itu, kita tak semangat. Kita belajar, kita tahu, tapi balik itu kita. Jadi kalau kita ustaz tanya tu macam mana, contohlah, ataupun kita pun nak buat jugalah. Mudah-mudahan kita jadi orang yang memang balik ni kita nak buat macam itu, insya-Allah. Sebab kita sebulan sekali. Kalau kita tiap hari lemah juga kita, banyak sangat. Sebulan sekali satu. Allah, tak terlalu banyak, insya-Allah. Tapi tak terlalu banyak, tapi ditambah dan bertambah. Dan mudah-mudahan dengan sebab itu sampai akhirnya kita mendapatkan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.